Itulah dah. Wala tad'u bihalakihim. Jangan kamu doa untuk hancurkan mereka. Beza dengan kita ni. Kita doa seperti sama tak? Tapi hak Yahudi Israel tu kena doa peracur lah. Hak tepi rumah kita ni tak kena peracur. Dakwah lah. Wala tasta'jil bihi. Jangan kamu gopoh terhadap mereka. Warda bima yudabbirullahu laka fi umurhim. Muredailah apa yang Allah susun untuk kamu tentang mereka. Mana Allah dah buat sesuatu. Jangan ambil tugas Allah Ta'ala nak percaya mereka. Buat macam tu hebat. Ayat tepat model. Jangan buat kita tu Allah. Ayat baru ni. Itulah. Tu famahilil kafirin. Famahil kafirin. Amhilhum. Amhil tu sebut juga siapa ni? Asalnya mahalau lah ke ni? Mahalau lah ke ni? Sama-sama ni. Maka kamu tangguhlah mereka itu yang kacau. Dan tangguhkan mereka itu 2 kali. 2 kali ni. 2 kali ulang. 2 kali ulang. Apa dia kata lagi tak? Dia kata, summa karrara zalikal ma'na lil mubalaghah. Allah sebut 2 kali tu mengulang itu lil mubalaghah. Untuk menunjukkan kebersangatan. Ambil sikap lagu tu. Faqal amhilhum imhadan yasiran qalilan. Ruwaida ni sikit-sikit. Koh. Jangan gopoh, jangan gopoh. Jangan gopoh. Mana hak ni 2 kali? Tu famahili tu amhilhum tu 2 tu. Mahilisa amhilsa sama aja. Jadi amhilhum imhalan yasiran qalilan au qariban wa satara ma yahulu bihim minal azabi wal nakal. Maknanya biarkan mereka, beri mereka sikit lagi. Kamu akan dapat tengok apa yang akan mereka dapati azab Allah Ta'ala. Mana learning buat kerja dakwah. Itu kerja Nabi. Mana Nabi doa untuk peracur kafir? Tak ada.